Cabaran paling besar bila saya bermula dengan produk minyak wangi dan bahur, saya dapat kecaman yang sampai saya tak pernah dapat anxiety. Disebabkan TikTok saya terkena anxiety. Kenapa disebabkan TikTok dapat anxiety? Sebabkan penerimaan masyarakat waktu tu. Kita macam tak boleh nak terima. Diorang tak boleh terima dengan diorang. Saya tak salahkan diorang. Sebab bila saya baca satu konten yang mana kata saya penunggang agama, kan, kata jangan ikut Pak Arab ni sesat, kan, ni bagi asap tu makanan jin, kan. So benda-benda kecaman tu kadang-kadang kita tak mampu. Masing-masing ada kemampuan diri, kan, untuk tempuhi benda tu. So saya waktu tu tak berapa kuat. Tak pernah kena. Betul. Tapi bila baca komen tu, kan, waktu tiba-tiba TikTok take down, orang report. Banyak keyboard warrior pula. Yes. Tapi bila benda tu berlaku, benda tu sebenarnya menjadikan saya lebih kuat. Sebab saya fikir saya tak boleh nak salahkan diorang. Betul. Sebab benda ni melibatkan educate. Sehingga saya educate certain customer yang mana kecam saya, sehingga dia menjadi customer saya sampai hari ni. So that's why dalam apa-apa pun kita buat dalam perniagaan, kita sentiasa kena educate, kena bantu menyelesaikan masalah diorang. So itu saya rasa